Kita telah berjaya, orang kata, mendapatkan semula kepulangan kepada negara. Contohnya nilai rampasan bernilai lebih daripada 77 juta dan juga ini adalah salah satu pulangan ataupun hasil kepada negara. Kita telah berjaya mendapatkan semula. Contohnya dalam Optiris, kita dapat menyekat barang-barang kawalan. Contohnya minyak diesel, minyak petrol, barang kawalan yang lain seperti gula, tepung, minyak masak, LPG, gas daripada diseludup ke luar negara. Jadi inilah antara salah satu tugas utama Jabatan KDK itu sendiri, bukan hanya di sebelah utara tapi di sebelah pantai timur, daripada sempadan Kelantan, Sungai Golok sehinggalah ke Padang Besar di Perlis. Itu juga di Sabah dan Sarawak, kita ada Brigade Sarawak dan juga di Brigade Sabah. Sama juga penugasan mereka di Semenanjung ini. Dan kita di Jabatan KDK sentiasa mengalu-alukan, menyahut seruan kerajaan dan juga membuat apa juga usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk kita mementeras, menguatkuasakan segala undang-undang yang ada di negara ini untuk kita memastikan tindakan-tindakan tegas diambil berpandukan kepada peruntukan undang-undang ataupun akta jabatan-jabatan yang telah dikuatkuasakan.